Assalamualaikum, selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pakcik OPG. Okeylah. Pada episod lepas kita dah belajar lah Pakcik, lebih pada macam-macam nak tunjukkan apa beza je badan lelaki dengan badan perempuan. Dah rasanya kita pun pencembang tu agak panjang jugalah pada episod lepas. Dan pada episod kali ini kita kembali balik ke kurikulum kita, iaitu kita balik ke hal letak atas badan atas. Lepas tu kita dah selesai kepala, kelapa pula. Lepas tu kita dah badan, sekali tangan. Sekarang kita nak pergi ke tapak tangan. Cantik urusan baci kan. Mengalahkan doktor. Alright. Jadi tanpa membuang masa lagi lah. Okey, macam biasa. Asal pensel yang tajam, kertas atas meja, jom kita lukis sama-sama. Okey, ini cara pakcik lukis tangan. Okey, cara pakcik lukis tangan, mula-mula sekali kita buat line macam ni. Bukan line macam tu sebenarnya. Sekejap. Kita suka buat line tu macam ni. Macam ni. Okey. Tu pakcik buat ni, bulat macam ni, tu bulat macam ni. Boleh ikut? Pakcik laju sikit. Laju sikit. Pakcik bulat ni cuma ni tak betul sikit. Ini kalau boleh, kalau ni tengah, yang tinggi ni dia belah sini. Ni pakcik lukis, lupa nak gambar. Pakcik lukis tangan kanan, tapak tangan menghadap ke muka. Boleh dapat? Tapak tangan hadap ke muka. Maknanya kalau kita lukis tangan ni, kita lempak tapak tangan kita macam kita tengok tapak tangan kita. Okey. Pakcik buat bulat kat sini. Apa guna bulat kat sini? Bulat ni ialah kita pergelangan tangan, dan sini kita sambungkan dengan kita punya lengan. Okey lah. Kita lukis sampai ke lengan. Okey, jadi kita dah dapat bentuk dia. Laju sikit ke lini ya. Okey. Dah dapat bentuk ni. Okey, kita buat bulat. Okey, bulat ni pastikan bulat ni dia saiz dia lebih kurang sama. Bahagikan bulat ni pada 4 tempat. Okey, sekarang dah buat tu. Okey, sekarang pakcik aku cerita sikit tentang bulat ni. Di jari kelingking, di jari telunjuk. Kalau tengok balik tangan sendiri, semua pakcik semua tengok tangan sendiri. Okay, kalau tengok kedudukan tangan sendiri, kita boleh tengok jari tengah adalah jari yang paling panjang. Bukan paling panjang, dia kedudukan dia ke atas sikit banding jari-jari yang lain. Kalau korang tengok betul-betul. Lepas tu jari telunjuk, dia punya panjang lebih kurang dengan jari manis. Dan jari kelingking ialah jari yang paling kecil. Okey, jadi sekarang apa benda gunanya information tu? Kita buat macam petak macam ni. Okey, sekarang kita buat petak ni. Petak ni kita guna je untuk kita nak bentukkan jari kita. Alright. Petak ni kalau boleh jangan petak sangat. Kalau suka pakcik petak macam ni. Dia memang nampak macam petak ni, tapi dia bentuk je sebenarnya ini kecil sikit daripada bawah ni. Sikit je. Mungkin macam pakcik buat kat sini dia tak nampak sangat. Tapi dia sikit je. Ni atas dia pin kecil sikit. Okey. Harap-harap korang semua dah dapat kat sini. Okey, kat sini pula kita buat satu lagi petak. Ini adalah untuk ibu jari. Ibu jari kita buat petak juga. Okey, cuba petak dia macam ni. Sini straight, ini condong macam tu. Okey. Okey, jadi kalau korang dah sampai sini, tengok korang dah sekurang-kurangnya korang dah nampak dah rupa macam tapak tangan. Betul tak? Kalau katakan sampai kat sini, bagus tapak tangan sikit. Dengar ke bunyi tapak tangan kecil pun. Okey. Dan seterusnya, okey, masuk ke part seterusnya kita bentukkan kita punya tapak tangan. Okey, macam biasa kita tekan kuat-kuat ni. Dekat sini. Dekat sini kalau ini lengan, dia mesti ada sikit je kat sini. Korang boleh tengok balik tapak tangan korang. Tengok balik tapak tangan korang. Dia antara ni dia
antara yang tepi jari kelingking ni sampai ke sini, dia tak betul-betul straight. Dia ada bungkul sikit je. Macam tu. Tapi sikit je. Ni banyak sangat garis tunjuk. Bungkul sikit macam tu. Dan dekat sini pun sama. Dekat sini, pada pakcik buat line macam ni. Itu. Okay, kita mula dengan ibu jari. Ibu jari kita buat bentuk macam ni. Bentuk kan. Untuk pakcik tadam ya. Bentuk kan. Okay. Kita buat ibu jari. Kita dari sini buat leguk macam ni. Kita naikkan. Okay, kita naikkan ke sini. Kita bulatkan. Ingat tadi kan pakcik suruh buat bentuk macam ni tadi kan. Ikut je. Cuma bulatkan hujung dia. Okay, kat sini kita buat lengkuk. Kita naik. Sampai kat sini pun kita bulatkan juga. Dan kita ulang balik proses yang sama. Tapi ingat, ikut saiz jari yang kita dah lukis tadi ya. Okay. Ikut. Okay, jadi kalau kita padam garis ni. Okay. Patutnya korang boleh dapat lebih kurang macam ni lah. Kalau tak dapat, tak apa. Kenapa pakcik cakap tak apa? Sebab pakcik tu lupa nak mention tadi ya. Nak lupa cakap tadi. Tapak tangan ni adalah benda yang paling susah untuk dilukis. Percaya atau tidak. Bukannya muka, bukannya rambut. Sebab tapak tangan level paling susah nak lukis. Terutamanya nanti bila korang nak buat dia punya, nak buat dia menunjuk ke, nak buat pegang benda ke kat situ, nanti korang boleh tengok betapa kompleks nak melukis tapak tangan ni. Jadi apa yang kita buat hari ni, kita tengok dulu, kita belajar dulu macam mana kita nak bentuk, bagi bentuk asas tapak tangan. Okey, jadi kita dah siap macam tu. Okey, ingat tak bentuk yang ni yang kita lukis tadi, bulat ni. Okey, ni kita ambil atas, kita sambungkan sikit dengan jari kita. Ini apa kalau korang tengok dekat jebu jari korang, tengok ada daging dekat situ kan. Kata itulah kita nak cuba tiru. Dan kat bawah ni kita buat line macam ni. Okey. Jadi kalau kita buang-buang dia punya line-line ni, jadi kita dah dapat bentuk macam itu. Alright. Sekejap, cara buang ini sekejap. Okey. Dekat sini pakcik suka buat macam ni sikit. Ini tengok masing-masing punya ni lah. Sukaan lah. Dan dah sekali buat line satu kat sini. Alright. Line kat sini. Ni line tak apa. Okay. Ini pakcik selalu tak lukis pun. Tapi kalau nak buat boleh. Okey, dekat jari ni, kan tengok kat jari ni kita ada macam dua line yang bezakan antara apa berjari. Okey, ni line ni kita lukis sikit-sikit dah. Tak payah tengah-tengah. Ambil je dekat tengah-tengah ni, buat macam ni. Pakcik pun biasa tak lukis line tu. Tapi tak apalah, ini pakcik tunjuklah kalau korang nak buat. Itu kan kita ada tiga bahagian kan, jari kan. Sini, situ. Okey, kita buat line tu. Okey. Jadi dah kita punya tangan, tapak tangan kita. Okey, ni pakcik besar sikit. Besar sikit. Yang kita lengan. Dan ini tapak tangan kita. Kalau kita tengok tapak, menghadap tapak tangan. Okey, sekarang ni kita nak terbalikkan pula. Okey, masih lagi tangan kanan. Macam tadi, buat bentuk cuma jadi bentuk tadi. Sebab kita terbalikkan bawah tangan kita, bukan menghadap tapak tangan dah. Kita tengok belakang tangan kita tu. Okey, jadi kita buat macam ni. Kita buat bentuk macam ni. Ingatlah bila dah pusing tu, jari tengah dia akan ke belah sini, ke belah kiri. Dan sama juga kita buat bentuk macam ni. Dan kita pergi ibu jari pun jari dekat sini. Proses je sama juga. Biasa kita buat bentuk ni.
bulat kat sini. Ini kita punya lengan. Macam biasa lah, kalau masa buat betul-betul asas ni, jangan tekan pensel kuat-kuat. Okay lah. Itu kita sebiji juga macam tadi, kita buat bulat, kita bahagikan pada 4. Yang penting bahagian ni, tengah ni, pasal itu gap sini, pastikan gap sini lebih kurang sama. Kalau korang rasa macam sini terbuat besar sangat, tak apa, kecilkan sikit, padam sikit. Okay. Itu kan. Okay, betul, kita pun lukis macam tadi, kita lukis jari bentuk je, bentuk macam tu. Tapi tu lah. Ini jari telunjuk. Ini jari tengah. Ini jari manis. Dia selalu jari telunjuk dan jari manis ni kita boleh letak lah sama panjang. Sebenarnya jari telunjuk ke depan sikit, tapi boleh lah. Mana kerja macam ni. Aku ambil ni macam ni. Ambil guide dia. Tu jari kelingking. Jari kelingking yang paling kecil. Okay. Dah dapat bentuk macam ni. Kalau pakcik nak ni ke, bagi bentuk tu jelas sikit. Okay, dah dapat, dah bentuk je dia. Dapat. Okay, jadi kita ke fasa seterusnya, kita lukislah kita punya jari tangan. Okay, kita masuk. Kelengkuk. Ni. Bulatkan. Kelengkuk sini. Naik. Bulatkan. Masuk sini. Naik. Bulatkan. Masuk sini. Kita turun. Dekat sini ingat. Dia macam ni juga. Masuk sini. Okey. Ni kita buat line macam tu. Okay, betul. Masuk kita pergi jari. Macam mana? Buat bentuk macam ni. Buat macam tu. Kita masukkan terus. Macam tu lebih kurang. Kalau rasa pendek, ibu jari ni boleh panjang dia sikit lah, bagi nampak macam kena sikit. Tapi rasa ni pakcik buat dia bekil kot. Okay, jadi dah siap tu. Kita buat, kita habiskan kita punya line ni. Kita okay. Harap korang dapat lah buat lah macam apa pakcik lukis ni. Lepas tu betul-betul ke sikit. Kalau rasa macam ini, kalau eloknya biar dia line macam tu lah. Pakcik guide dia macam tu. Dan jangan terlebih sangat satu lekuk kat sini, satu lekuk kat sini. Jauh betul sangat beza tu kan. Lekuk antara jari ni. Lepas tu macam pakcik cakap ni, pastikan lekuk antara jari ni jarak dia lebih kurang sama. Okay. Dan situ. Okey, dah siap. Siap ke? Belum. First sekali hujung ni kita buat bentuk macam ini. Untuk kuku. Kita lukis kuku. Kuku pun sama. Kalau kita nak buat 3, yang tu pun boleh, tak nak pun boleh juga. Dan ibu jari ni jangan lupa kat sini nampak kuku. Kat sini kita tak buat kuku, kena buat kuku sebenarnya. Jadi macam tu. Kalau ada orang setengah orang dia buat line sini, kan boleh nampak tulang tu kat sini. Tapi pakcik tak buat. Ada setengah orang buat macam kat sini sikit. Untuk apa kita nak panggil bahagian ni pakcik pun tak tahu. Pun boleh buat juga, bergantung. Kalau tengok, kalau rajin-rajin tengok rujuk-rujuk komik Jepun kan, kau boleh tengok setiap pelukis dia punya cara dia lain-lain. Pelukis One Piece dia tu lukis lain, pelukis apa Demon Slayer lain. Jadi banyak-banyak ambil rujukan. Kalau tengok Jujutsu Kaisen pula pun lain dia punya apa, bentuk cara dia lukis tangan. Ni cara pakcik lukis tangan. Tak perfect sikit, tapi tak apalah. Ni pun tak apa lawa sebenarnya ni. Dia ada tercacat sikit.
Ya, nak betul ke sikit. Ni pun tak cukup besar. Lengan tak cukup besar. Okey, cuma lebih kurang macam tu lah tu. Sebenarnya rasa macam pendek jari ni. Tapi boleh lah. Okey. Ni nak pecik betul sikit. Pergi kemah. Buat kemah sikit. Kemah sikit. Dah. Dapatlah kita pula bahagian tangan belah sini. Okey. Ni dah lagi besar pula daripada ni. Tapi tak apalah. Yang penting itu cara kita nak lukis tapak tangan. Basic kita nak lukis tapak tangan. Kan. Ni macam tu. Tu kat sini kita bentuk ke sikit. Okey. Okey dah. Okey. Banyak okey je. Okey, jadi selesai lah kita punya tapak tangan bagi tapak tangan kot. Okey, jadi rasanya kat situ cukup lah kot untuk kali ini. Kalau nak lukis tapak tangan belah kiri terbalikkan aja. Kalau kat sini untuk tapak tangan kat sini pusing ke kebari, yang ini pusing ke sini. Macam tu lah lebih kurang je. Okey lah. So cukup lah sampai untuk episod kali ini. Okey, pada episod yang akan datang kita pakcik rasa kita mungkin pakcik pun tak buat keputusan lagi kot. Nak sambung ke kaki, mungkin kita sambung ke kaki je. Sebab kita habis dah badan. Macam pakcik cerita ni, kepala sudah, badan sudah, tangan sudah. Kerana masuk tapak tangan. Macam kita masuk ke kaki. Lepas kaki kita akan pergi ke tapak kaki. Lepas tapak kaki kita akan belajar macam mana kita cantumkan semua sekali. Kita nak buat satu orang penuh. Okey, boleh macam slow je. Okey, macam biasa. Terima kasih kerana menonton. Okey, kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa request, macam episod yang lepas kita ada request kan, boleh lah. Kenapa ada permintaan request puasa kita ada permintaan kat komen untuk kita buat episod khas untuk pada episod lepas. Kalau ada juga permintaan, boleh buat komen kat sini. Kalau katakan benda tu boleh pakcik buat episod khas, kita buat episod khas. Kita tengok apa soalan tu, kita cuba jawab lah. Pakcik cuba jawab sebaik boleh lah. Kalau tulis kat comment section tu lah. Okey, lepas tu jangan lupa subscribe. Kalau korang tak subscribe, mana nak tahu pakcik buat video baru. Lepas tu like tu biasalah. Okey. Jadi itu je kan ni. Okey. Harap korang semua rajin-rajinlah berlatih melukis. Lepas berlatih apa yang pakcik ajar ni, supaya korang lagi terror daripada pakcik. Okey, sampai itu je lah untuk episod kali ini. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bye.